Okey, jom kita pergi direct ke Haram GF. Jadi daripada Haram pun boleh terus naik ke bilik lah. الطابق الأرضي ground floor. Assalamualaikum. سلام. لا ما من الناس. تقرا 50 ها؟ هذا حرام صح؟ هذا هذا حرام صح؟ نفس الاستقبال. هذا حرام؟ هذا حرام. يلا. طيب شكرا. تفضل تفضل. بعدين افتح الباب بالكرت صح؟ وفي البداية يلا. وفي البداية كانت هنا. Okey, so nanti kalau nak masuk kena scan dekat sini lah. Okey, ni Fairmont Gold. Okey. Jadi sebelah kiri tu adalah Fairmont Residence lah. Okey, jadi kalau nak ke Fairmont Gold, ambil ke kanan. Okey, so kita nak pergi ke Haram. Ni adalah lobby Clock Tower. Okey, kalau kita daripada Clock Tower, okay, kita jalan terus je sampai dekat sini. Kalau Fairmont Gold ke kanan, kalau Fairmont ambil ke kiri. Okey. Okey, jadi kita dah sampai dekat dataran masjid. Okey, jadi depan kita ni adalah pintu Kiai Abdul Aziz lah untuk masuk ke dataran tawaf dekat Kaabah. Kalau nak sembahyang boleh ambil pintu 90, pintu 89.
Okey. Okey, kemudian kalau kita nak balik hotel kita, okey, kita cari pintu yang betul-betul bawah clock tower ni, merejam dan kita masuk melalui pintu ni lah. Okey, baik.